Adapun si Qabil tadi yang mengasaskan pembunuhan manusia, lahu kiflun, juzuk lah. Dia tak tanggung dosa penuh sebab benda tu jelas salah. Dia cuma start. Lepas tu yang hampa ikut dah tahu dah salah, hampa semua. Betul tak? Sebab tu syaitan tak tanggung dosa kita. Syaitan tanggung dosa kita? Sikit tak tanggung. Sebab apa? An da'autukum fastajabtum li. Aku cuma seru je syaitan. Tak buat apa. Apa yang ikut? Allah Ta'ala pun tak beban syaitan dengan sebab tu. Syaitan dihukum berdasarkan dosa dia. Kan? Tapi tukang buat bid'ah, oh tidak, ini berat. Falahu wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah la yanqutu min awzarihim syai'a. Baginya dosa dia dan dosa orang yang buat tidak kurang walaupun sedikit sampai akhir. Full tanggung total. Beza dosa bid'ah dengan dosa maksiat. Jadi mestilah ibadah itu dibina di atas ittiba, ikut sunnah Nabi SAW, ikut cara syariat Nabi yang Nabi suruh, Nabi tunjuk ajar. Khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum, khudhu anni manasikakum. Nabi kata ambil ibadah kamu daripada aku, ambil cara haji kamu daripada aku, ambil cara haji kamu daripada aku. Buat haji ni bukan sekadar tak dapat gelaran haji, kan? Tadi kita nak cium Hajarul Aswad tu sebab apa nak cium Hajarul Aswad? Sebab nak balik habaq korang cium Hajarul Aswad tu lah. Ataupun ikut sunnah Nabi. Dia kalau sebab cium ni ikut sunnah Nabi, dia tak ada tolak-tolak pukul orang, pijak kepala orang, tepis muka orang, sibung orang. Sebab itu, kan? Tapi kalau sebab semata-mata nak habuan dunia ni, sebab tak cubuan ni, terang mana ada rasuat ni, kan? Dia pun tonyoh muka tak ada rasuat ni, padahal dia tak tahu ada rasuat ni tak ni lah. Dan tinggal sekeping tu lah. Dia pun hidup cium lah batu apa, tanah liat kan, tepi tu cium ada rasuat orang tak apa tu, tak ada. Tak ada ilmu. Ada rasa besar mana pun tak tahu. Tentu ada rasa tigung orang. Dia duk ingat ada rasa tu putih besar tu. Itu zaman Nabi boleh lah bang. Syiar ketuk macam lah. Dia sikit je lah. Kan? Tinggal serpihan-serpihan je. Cium tu dia betul lah kan. Cium sapu pula. Sapu tu lebar. Kan? Tak kira lagi kat sapu benda kat apa. Kan? Baru-baru boleh kaya ni ada lelaki tu berlaku kan. Tak kira lagi kat tu. Kerja Masjid Nabawi tu yang ramai tu sapu, cuci semua terbaru kan. Ada juga makcik tu ambil tengok kan cuci pintu masjid tu lepah. Abang baca rajin semua siap masjid lah. Kan? Cukuplah seorang ni bayar kerja, tak payah lagi kita tukang cuci, kan? Kita cuci saja tak kenal dia punya cara, tak boleh lagi salah lah, kan? Ini maknanya ibadah ni kena ikut cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan? Kalau nak exercise, jogging pagi jogging, kan? Pergi gym, sana ada tempat boleh lompat-lompat. Dalam masjid kita nak lompat-lompat, kan? Ini masuk masjid lompat, keluar masjid lompat. Kalau hidup ni untuk lompat, kan? Susah lah tu. Ini masalah tidak mau ikut itibak. Itibak tak ada. Dia tak faham konsep ibadah tu kerana apa dia buat. Kerana Allah Ta'ala tak kerana apa. Suka. Banyak mana suka. Adat. Orang berzikir, dia pun nak berzikir juga, kan? Jadi dia pun, alah, jadi berzikir. Fikirlah sama mana pun tak apa.
Tak boleh begitu. Zikir ni bukan cara lagu mana tak apa. Zikir ni ibadat untuk Tuhan, bukan untuk kita, bukan untuk kepuasan syahwat kita. Sebab itulah Al-Izz bin Abdul Salam rahmatullahi alaihi dalam kitab dia Masalih al-Kubra. Dia kata orang yang berzikir menari sebenarnya kerana syahwat, bukan kerana Allah Ta'ala. Betul, perkataan dia sangat tepat. Dia kata orang yang berzikir menari ni kerana syahwat. Syahwat dia seronok nak menari. Itu betul. Ucapan dia cukup tepat daripada seorang imam, bahawa perbuatan itu hanyalah untuk memuaskan syahwat dia nak menari, tapi nak pergi 10 bulan dan sebagainya. Kan?